Abang dari mana bang? Jumping. Daripada Jumping. Aha. Daripada Jumping eh? Bang, boleh tak bang? Abang rasa dalam kereta abang ni ada lipas tak bang? Tak tahu lah. Tak tahu abang. Kalau kita buat easy pembasmi lipas boleh tak? Tanya bos. Tanya bos. Boleh tak cik kalau kita nak buat easy pembasmi lipas? Boleh dalam tak, kereta? Kak? Kita nak buat easy pembasmi lipas dalam kereta dekat kereta Acik ni. Kita tengok kereta dia ada lipas ke tak ada lipas. Kita tengok condition. Oh. Menyala abangku. Tengok ada tak lipas dalam kereta ni. Kejap lagi kita buat easy pembasmi lipas. First kena start enjin kereta. Aircon full volume lower. Goncangkan saja tin easy ni. Tekan saja button lock ni. Lepas tekan button lock kita boleh keluar. Tekan button lock, kita letak dekat seat kereta Okey, biarkan selama 15 minit. Selepas 15 minit kita boleh tengok hasil dalam kereta ni. Ada ke tak ada lipas. Yang penting bau-bau hapak ke, bau-bau busuk ke tak akan hilang sebab apa? Dia ada bau apple flavor. Sekejap lagi kita tengok hasil dia selepas 15 minit. Sekarang ni selepas 15 minit kita nak panggil owner dia datang tengok kereta dia. Lagi satu kita nak tunjuk dekat dia orang. Kita nak tunjuk dekat owner yang kereta dia bau wangi ke tak bau wangi. Bang, kita dah buat easy pembasmi lipas. Apa nak tengok ada lipas ke tak ada lipas? Tengok ni. Kita dah panggil owner. Orang rasa ada lipas. Bang, apa rasa kita abang ada lipas ke tak? Macam tak ada kot. Macam tak ada? Ha. Okey bang, sekarang ni abang buka kereta abang tengok ada tak lipas dalam kereta abang? Tak lipas? Oh, tak ada. Ha. Ada tak? Wah, ada. Ada. Mana lagi? Oh, tapi bang, abang bau apa bang kat kereta abang ni sekarang? Wangi lah. Bau wangi? Bau wangi macam mana bang? Bau... Tapi bau sedap lah. Ha. Bau sedap. Tengok. Bau dia selesa lah. Bau dia selesa sebab apa? Sebab dia bau apple flavor bang. Korang nak dapatkan easy pembasmi lipas, korang boleh teruskan kat Baik Kuning. Tapi jangan ambil satu, ambil dua, ambil tiga lebih jimat lebih baloi.